Satun merupakan wilayah jajahan Thailand yang bersempadan dengan Perlis, Songkhla, Pattayong dan Trang. Namun begitu, Satun dahulunya merupakan sebuah negeri Melayu pada abad ke-19 yang dahulunya bernama Setul. Jadi, macam mana negeri ini boleh hilang? Semuanya bermula pada tahun 1839. Pada waktu itu, Setul merupakan sebahagian daripada Kedah. Tetapi dalam masa yang sama, wilayah Kedah ini sedang diduduki oleh Siam. Pada tahun ini juga, Tunku Anum dan Tunku Bisnu telah pergi ke Bangkok untuk berbincang berkenaan perjanjian damai dengan Siam. Hasilnya, pada tahun 1843, Kedah dipecahkan kepada 4 buah negeri, iaitu Kedah, Kubang Pasu, Perlis dan Setul. Bagi Setul, Raja Siam telah mengangkat putera Tunku Bisnu iaitu Tunku Muhammad Akib sebagai raja negeri tersebut. Setelah itu, keadaan di Setul pun kembalilah aman sehingga tahun 1876. Pada tahun itu, Tunku Muhammad Akib telah mangkat lalu digantikan dengan Tunku Ismail. Namun demikian, Tunku Ismail merupakan seorang raja yang lemah. Baginda bertelingkah dengan adiknya Tunku Muhammad sebelum dia membuka negeri di Langu. Walau bagaimanapun, Tunku Ismail ini masih mampu membangunkan Setul dengan membina penjara dan perkhidmatan telegraf. Pada tahun 1884, Tunku Ismail pun mangkat jugalah lalu digantikan dengan Tunku Abdul Rahman. Adiknya Tunku Muhammad pula dijadikan sebagai Raja Muda. Pada tahun 1892, sistem Monton telah diperkenalkan oleh Kerajaan Pusat Siam, di mana Sultan Kedah dilantik sebagai penguasa Pusurujaya atau pentadbir bagi kawasan Monton Saiburi. 2 tahun kemudian, Tunku Abdul menjadi kurang siuman dan isu ini menyebabkan campur tangan oleh Sultan Kedah. Baginda telah menghantar Tunku Baharudin atau Ku Din untuk membantu Raja Setul mentadbir negerinya. Walau bagaimanapun, Ku Din bukanlah calang-calang pentadbir. Beliau berjaya membangunkan Setul dalam masa yang sangat singkat dan mempunyai hubungan yang erat dengan pegawai-pegawai Siam yang ada di sana. Kecekapannya mentadbir menyebabkan beliau dilantik sebagai Pesuruhjaya Tinggi Setul oleh pihak Siam. Bukan itu saja, Ku Din juga berjaya melemahkan pengaruh raja-raja yang ada di Setul, sehinggakan tiada Raja Setul yang dilantik selepas kemangkatan Tunku Abdul pada tahun 1897. Walaupun kedaulatan Setul kini diancam, kejatuhan negeri Setul ini bukanlah disebabkan oleh pemimpinnya, tetapi disebabkan oleh Siam dan Inggeris. Pada tahun 1909, Perjanjian Bangkok telah ditandatangani antara pihak British dan Siam untuk membahagikan negeri-negeri Melayu Utara kepada 2 bahagian. Semasa rundingan perjanjian ini sedang dibuat, pihak Siam mahu kekalkan Setul sebagai wilayahnya kerana kedudukan geografi negeri tersebut yang terlalu utara dan ada sempadan yang jelas dengan Perlis. Di mata pihak British pula, mereka anggap Setul sebagai negeri yang tidak ada nilai. Malah, mereka sanggup menukarkan negeri Setul ini dengan Pulau Langkawi dan juga Selatan Reman. Akhirnya, perjanjian ini ditandatangani dan Setul menjadi hak milik Siam sejak dari itu.